Assalamualaikum kepada semua yang menonton video ini. Hari ni aku ada satu cerita lah yang korang enak sikit lah dengan korang semua. Aku tak tahu pula zaman sekarang ni aku nak beli coconut latte daripada Zeus Coffee. Lepas tu aku keluarkan duit sebanyak RM10. Dia tak nak duit tu sebab dia cakap kita dah lama tak pakai duit. Persoalannya sekarang, seorang pekerja Zeus Coffee dia tak boleh buat macam ni sebenarnya. Sebab customer membayar duit, pakai duit. Kenapa dia tak nak terima duit? Jangan kita fikir zaman sekarang ni kita ada cashless lah, apa benda semua. Itu semua mengarut semua tu, Tapi kenapa dia tidak mengambil wang, duit? Kadang-kadang orang tak tahu cashless ni apa benda cashless ni. Orang tak tahu. Orang tahu beli makanan, beli apa benda semua, pakai duit. Ini yang menggambarkan kita ni benda-benda macam ni yang menggambarkan nampak sangat kita ni duit kita ni dah macam nak kata, tak tahu lah cakap apa, nak kata teruk ke, tak tahulah. Kenapa dia tak terima duit kita tu dia. Dia lebih penting dengan cashless. Kita jangan lebih-lebihkan sangat cashless ni. Cashless pun kalau tak ada duit tak boleh beli barang. Patutnya benda-benda macam ni Zeus Coffee kena ambil berat lah. Kalau customer tu beli air kopi, ambil duit, tak perlu nak cashless. Itu nombor 2 lah. Masalahnya tunai, bayar tunai. Faham? Aku pun pelik lah zaman sekarang ni pakai cashless lah, apa benda lah, apa ni. Okay, terima kasih. Bye. Semoga video ini menjadi pengajaran kepada korang semua. Salam.